bila UMNO patut keluar daripada kerajaan perpaduan? Kan? Okey. Sebenarnya UMNO kena buat keputusan dalam masa yang terdekat lah. Secepat mungkin sebenarnya. Sebab, yalah, kita pun tahu masa PAUH itu, Presiden kata UMNO tidak akan terbuat tak kan. Dan UMNO akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ni sampailah akhir penggal. Tapi akan jadi masalah kalau UMNO ada niat lah untuk go solo atau untuk bersama dengan gabungan Perikatan Nasional. UMNO kena buat sekarang sebenarnya. Dia tak boleh tunggu sampai akhir penggal. Okay. Let's talk about going solo first lah kan. Don't talk about bersama gabungan. Bersama gabungan tu ada masalah sikit tau. So, kalau UMNO niat untuk go solo, sebab inilah yang orang kata diminta oleh banyak akar ubi, UMNO kena buat keputusan tu sekarang. Tak boleh tunggu cukup 5 tahun. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau tunggu 5 tahun, lepas 5 tahun pilihan raya ke-16 tu, UMNO go solo. Of course UMNO akan keluarkan manifesto dia kan. Tapi dia kena berdepan dengan pengundi-pengundi dia yang akan bertanya. Pengundi Tegar tu mungkinlah akan sokong dia, tapi pengundi atas pagar akan tanya dia lah. Apa masalah yang kamu dapat dalam kerajaan masa bersama-sama dengan PH? Kan? Takkan UMNO nak jawab, kita mendengar kita tak boleh bersama-sama dengan DAP. 5 tahun boleh, elok je, tak ada gaduh pun. Kan? Benda-benda yang berlaku tu, stokin ke apa benda tu semua, itu bukan DAP, itu individu. Tak ada gaduh pun, elok je. Kan? Lainlah kalau berperang-perang, baling kursi je ke, maki-memaki, kan? Tak ada pun di antara pemimpin-pemimpin DAP. Kat bawah tu biasalah kan. So macam mana nak jawab pada ketika tu? Mungkin UMNO akan dapat sokongan balik daripada orang Melayu, tapi what about orang atas pagar? Yang pun sebelum ni pun undi UMNO. Amang dia nan Melis, amang dia pengundi bandar. Apa dia nak cerita pada ketika tu? Kalau lah teruk sangat DAP ni, kenapa tak keluar awal-awal? Kan? Cakap awal-awal yang kita kena keluar, terpaksa keluar sebab kita dah tak boleh tahan dengan DAP. Sebab DAP dah melanggar garis merah. Cakaplah awal-awal. Tentang masalah dengan yang Di-Pertuan Agong tu, cakaplah kat yang Di-Pertuan Agong yang kita memang tak boleh sebab DAP ni dah langgar garis merah. Jadi minta tuanku jangan marah. Cakaplah kat tuanku. Kan? Tapi kalau tak keluar, akan jadi masalah kepada UMNO untuk menerangkan kempen dia nanti kan. So, saya punya pendapat lah, kalau UMNO betul-betul nak go solo, UMNO kena buat keputusan tu sekarang, bukan tunggu cukup penggal lah. Kan? Dan UMNO kena bersedia lah. Kena bersedia dengan dia punya manifesto, dia punya naratif yang dia akan sampaikan kenapa dia go solo. Okey? Dan kenapa dia tarik sokongan daripada kerajaan sekarang. Dia tak boleh tunggu 5 tahun sebenarnya. Kalau dia tunggu 5 tahun tu, maknanya sebenarnya UMNO ni memang akan bersama-sama dengan PH lah. Berkolaborasi dengan PH pada PRU ke-16 nanti. So, lupakanlah semua yang kata UMNO go solo atau UMNO akan bersama dengan PN. Lupakanlah. Okay? Alright. Apa pendapat korang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.